Yes. You know what? What is it? I saw a video of a girl using whitening cream all from online. Her face got bang damaged. And I was like, Exactly. And even here telling people keep buying products you're checking if they're good or not. exactly. It's not just about skincare. Food analysis also can be dangerous if you're not careful. Gosh, if my cousin just bought MCP heels for internet and there is no problem with. Oh really? We need to raise the values. This kind of product can be harmful. Dinesh, look. What? I bought a new moisturizer. It's only cost 10 ringgit. Oh my god, 10 ringgit? Yeah? That's really cheap. Did you buy it from the pharmacy? No, I bought it online. The reviews are super good. So, they claim that it works within 3 days. Can I see it? Should even check. Not really. The founder of the product say that these products are natural and safe. Korean herbal formula, he claims. That sounds risky, Amira. You should have at least checked the ingredient first. But some people put anything in their product just to make their money. So don't trust online reviews too much. Exactly. Just because it's natural, it's even safe for our skins. Some of these moisturizers even have the mercuries and not safe for your skin also. I have been using this product for 2 days. It seems fine, but I think is it good? Wait, why my face is so itching? Mira, God, your face. Push that off now. I told you the product was dangerous. Let's get her to the clinic. Don't be panic, Amira. Pakai dari umur 12 tahun sampai 14 tahun. Lepas tu berhenti, keluar jerawat pasir, merah satu muka, keluar jerawat yang nana besar tu. Telangga yang besar ni dia jadi pecah macam memancut gitu. Nak cuci muka tu rasa sakit sangat. Makan masa nak cuci muka sebab sikit-sikit dia rasa bengkak. Tak boleh lah nak pegang muka tu. Bila pakai mask, nana tu melekat banyak dekat mask tu. Malu nak berdepan dengan orang sebab orang cakap kenapa tiba-tiba muka macam tu kan. Bukan kita minta nak ikut sini. Nampak. Pakai salah produk. Nampak. Ni lah try produk baru. Nampak dah keluar biji-biji dah. Macam aku nak bagi tahu je produk apa ni. Kata bagus sangat. Pakai produk Mercury ni daripada umur 14 tahun. Tengok orang pakai cantik kan, terpengaruh. Masa pakai tu memang cantik lah. Orang semua tengok, cantiknya kulit pakai apa. Lepas tu mendaratkan muka sendiri. Mesti tengok kat cermin kan. Cakap, ya Allah, muka aku ni boleh kau sembuh kan. Pakai dari umur 12 tahun sampai 14 tahun. Lepas tu berhenti, keluar jerawat pasir, merah satu muka, keluar jerawat yang nana besar tu. Telangga yang besar ni dia jadi pecah macam memancut gitu. Nak cuci muka tu rasa sakit sangat. Makan masa nak cuci muka sebab sikit-sikit dia rasa bengkak. Tak boleh lah nak pegang muka tu. Bila pakai mask, nana tu melekat banyak dekat mask tu. Malu nak berdepan dengan orang sebab orang cakap kenapa tiba-tiba muka macam tu kan. Bukan kita minta nak ikut sini. Nampak. Pakai salah produk. Nampak. Ni lah try produk baru. Nampak dah keluar biji-biji dah. Macam aku nak bagi tahu je produk apa ni. Kata bagus sangat. Pakai produk Mercury ni daripada umur 14 tahun. Tengok orang pakai cantik kan, terpengaruh.
Masa pakai tu memang cantik lah. Orang semua tengok, cantiknya kulit pakai apa. Lepas tu mendaratkan muka sendiri. Mesti tengok kat cermin kan. Cakap, ya Allah, muka aku ni boleh kau sembuh kan. Never use skincare products without checking for proper approvals. Just because it's popular doesn't mean it's safe. This body only costs 2 ringgit. It's very good. You want it? Wait, it smells weird. Oh, really? Never mind. That soap is cold. That's not a good sign. It has been left out so long. We shouldn't eat this. Sometimes low price means low hygiene. I'm not going to do that. You guys are worried too much. I'm almost done. Wait a minute. My stomach is hurt. Are you okay? I think I'm feeling dizzy right now. Don't move, Dennis. Breathe slowly. Amira, we need to do something. She might have food poisoning. Here, try to drink this. Try to stay awake. Okay, sure, I'm ambulance. Okay, So, it was just normal food. It hurt. Kes keracunan makanan berlaku lagi. Kali ini 2 orang budak sekolah meninggal dunia kerana makan bihun dan telur goreng yang tercemar. Sebanyak 247 orang kena food poisoning. Jadi kita ni kalau jadi parents, jadi ibu bapa memang sangat risau. Sebab kita dah jaga anak kita betul-betul, makan betul-betul. Tapi bila hantar ke sekolah, makan dekat kantin sekolah jadi macam ni. Anak kita pun kita tak boleh nak tolong lah. Takkan nak cakap kat dia orang, tak payahlah makan kantin. Takkanlah kita nak kena masak bungkus setiap hari untuk dia orang kan. Kita pun bekerja juga. Jadi saya harap kalau anda ni peniaga-peniaga, makcik-makcik kantin ke apa ke, tolonglah jaga bab kebersihan, jaga bab yang ini. Sebab benda ni penting. Boleh melibatkan nyawa. Ada juga yang memberi nasihat tentang telur mata ni. Yang mana telur goreng yang macam ni, yang kuning dia cair ni memang sedap. Telur goyang memang sedap. Tapi kalau telur ni, dia dah macam ni selama 4 jam dan ke atas, dah jadi berbahaya. Boleh kena bakteria lah. So kepada peniaga saya nasihatkan tolong jaga bab ni. Ibu bapa pun kita nak buat macam mana kan? Kita tak boleh buat apa. So harap berdoa sahajalah supaya benda macam ni tak berlaku dekat anak-anak kita. Bagi Ibu Lut Izhar Nur Fasiha Abdul Jalil, dia enggan menyalahkan mana-mana pihak, sebaliknya reda dengan pemergian anaknya. Mengimbas semula detik kejadian itu, Nur Fasiha berkata, remaja itu pada awalnya hanya mengadu sakit perut selepas menjamah juadah yang dibawa balik olehnya. Ketiga-tiga mereka kemudiannya mengalami keracunan makanan sebelum dia dan suami membuat keputusan untuk ke klinik bagi mendapatkan rawatan. Anak bongsu daripada 3 beradik itu hanya mahu berehat di rumah sebelum ditemui meninggal dunia. Tak ada, memang tak ada. Saya rasa macam saya pulangkan dia balik kepada Allah tu dalam keadaan saya rasa puas hati sangatlah. Saya puas hati walaupun dia bukanlah seorang budak yang pandai kan. Tapi hati saya tu puas lah. Saya kata sebab ada banyak benda macam soal ibadah apa semua saya dah tak payah suruh dah. Seorang kanak-kanak perempuan dan seorang remaja lelaki maut disyaki akibat keracunan makanan. Kedua mangsa dipercayai menjamah makanan yang disediakan dalam satu program di sebuah sekolah agama di Sungai Cincin, Gombak, Selangor pada Isnin. Sedihnya kes keracunan. Be careful when buying food. Cheap prices don't guarantee cleanliness. Food poisoning can be life-threatening. Guys, I don't feel good today. I feel so dizzy and my chest are very tight. You look so pale. What's going on? I did this meeting this morning and my cousin said it's really good on here. Swimming shoes? From where? Some online shop. Instagram.
They say natural and good fat fast. I just want to slim down a little before our photo shoot next week. Aisha, this too can be dangerous. You didn't even check is it proof. She took swimming pool this morning. I think it's bad reacting to her body. We need help. There's no cardiac advice. We have to call the campus clinic now. I will call the college medical center first. Stay with her. It's okay, Aisha. How is on the way? You are not alone. Okay, tujuan aku nak buat video ni, aku nak bercerita tentang orang yang makan ubat kurus. Aku dulu beberapa tahun lepas dia ada makan ubat kurus tau. Dia sehari tu dia pergi check up untuk seluruh badan dia. Dia pergi check up, dapat detect air dekat buah pinggang dia tak cantik. Ubat kurus tu sangat viral ya. Kalau korang nak tahu pun korang boleh PM aku. Satu hari tu aku cakap dia macam sakit gastrik lah. Sebanyak kali pergi hospital. So dapat ubat gastrik lah. Pagi sampai ke petang sakit. Pergi hospital. Dan dia dapat tahu yang dia kena sakit hati dia sakit. Ada penyakit larga hati macam tu. Doktor tanya dia makan suplemen apa tak. Dia cakap tak ada. Tapi bila aku masuk ward tu, aku cakaplah dengan doktor, dia makan ubat kurus. Oh, yang aku dah cakap dengan korang, yang sangat obses nak kurus tu, stoplah makan ubat. Stop. Macam korang yang nak makan ubat kurus, yang sangat-sangat obses nak kurus sebab makan ubat jual dekat social media, apa dengar sini baik-baik aku nak bagi tahu. Dan founder yang jual proklaim minuman kesihatan ataupun makanan kesihatan yang bangga dengan profit ataupun sale ratus-ratus ribu setiap bulan, Jangan guna jalan pintas dengan mengkayakan founder-founder slimming product. Hello everyone, let's babble. Hari ni I nak babble pasal medical. I dah lama dah tak buat medical story, so let's go. I nak babble pasal slimming products iaitu tea detox dan juga coffee detox dan juga kes kegagalan buah pinggang. I pernah kerja dekat Hospital Sungai Buloh for more than 2 years daripada tahun 2017 sampai akhir tahun 2019. And I pernah jumpa satu kes di mana wanita berumur 20-an ataupun adik lagi berumur 20-an mempunyai kegagalan buah pinggang disebabkan oleh minum ubat nak kurus iaitu tea detox. Ceritanya macam ni. Berat dia tak adalah berat sangat tau. Dia just mungkin ada chubby face, lepas tu dia ada pipi yang agak chubby macam baby stick tu. Tapi disebabkan dia selalu dapat komen-komen daripada kawan-kawan dia, daripada family members dia yang mengatakan bahawa oh you ni gemuk lah, oh you ni berisi lah. So dia rasa insecure. So dia start cari ubat kurus seperti tea detox untuk mencepatkan dia punya kurus. Okey, ni kepada kaki-kaki yang suka pakai ubat kurus untuk kuruskan badan. Baru-baru ni dekat Thailand ada 4 orang maut sebab makan ubat kurus. Usahawan ubat kurus tu pula kena tangkap. Don't risk your health for fast result. Slimming pills without approval can be dangerous. Always seek medical advice first. I learned from my lesson. I should never buy skincare without checking their safety first. Correctly. Containing also is a denominator. It can cause us to trouble. Medicine must only be taken before providers. It can save lives. Yeah, and sometimes we trust others too easily. But it should be our own responsibility to protect our health. Yeah, I agree. We need to be a smart consumer. Think before we try and always think before we say. Your health is your responsibility. Stay safe and stay informed. Bye! Oh my god. Amira, tak rasa dia ada. Rasa dah ada aku curi. Korang kan lagi sama.